Okay geng, Assalamualaikum. Selesai kita buat Civic Type R datang Penang, buat 360 je. So pakai casing. Depan kita letak kamera kat situ, pakai conduit lalu tepi dalam situ. Ni kamera tempat asal balik. Kita review sistem dia, original head unit. Kita tak ada kacau apa. Macam mana nak turn on. First kali gear reverse memang akan turn on lah. Okay, gambar terang HD. Okay, lepas tu kalau kita masuk N atau gear 1 ke apa, dia ada depan sekejap 10 second ataupun drive 30 km/h, dia akan hilang sendiri lah. Nak cepat hilang tekan back, so dia tutup. Okay, ini kita pun kalau bagi signal kiri, dia ada view macam ni lah. Dia bukan lane wash, dia dapat raw punya view dekat kamera kiri lah. Sama juga bagi view kanan dapat macam ni. Nak parking senang lah. Nampak body. Okay, so kita tengok depan pun wide angle lah. Hujung sampai hujung nampak. Lip Mugen pun nampak. So boleh jagalah lip Mugen tu. Sama juga belakang, bawah pun nampak wide angle lah. Okay, so ini tengok apa view yang ada. Ini 3D. Ini depan wide angle biasa wide angle. Tayar kanan kiri depan, tayar kanan depan. Ni dinding belakang. Ini kiri kanan. Tekan sekali lagi. Tu 1 2 3 4. 1 2 3 4. Tekan sekali lagi. Belakang saja. Okey. Bawa depan kita boleh tahu lah sensor mana, tapi kena on sensor dulu. Nampak tu sensor depan dia menyala. Ada 4 sensor, dia bagi tahu yang mana-mana lah. Hijau, kuning, merah ada. Okay, so sekarang ni nak reverse dah senang lah. Bila ada benda ni memang senang lah. Line dia pun gerak macam asal lah. Cross traffic ke apa, remain no issue lah. Kalau kita nak tengok cross traffic, kejap lagi kita buka. Sebelum kita lepaskan kereta, kita akan scan semua, tak ada isu apa, kita lepaskan lah. Okay, apa semua remain original. Okay, ni cross traffic ya. Semua tak ada kacau lah, setting asal. Alright, dengan radio ke apa semua macam biasa. Sebab kita tak ada usik bahagian player ni. Kita just masukkan soket dekat sini, display dia. Kalau kita nak cepat, nak mode yang kiri kanan punya tayar, tekan ni 2 kali. Dapat kiri kanan tayar terus. Okay, ni kita letak sini, senang lah. Nak masuk air ke tak kacau lah sini.